Alhamdulillah. Ni kita nak pergi makan mana ni? Alamak, ini adalah soalan paling susah ni. Kenapa pula aku nak jawab? Sepatutnya aku yang lontarkan soalan dulu. Ikutlah nak kat mana pun. Kenapa soalan tu dipulangkan balik ke aku? Sepatutnya dia dah ada jawapan. Ya Allah, nak makan mana ni? Ya Allah, nak makan mana? Ya Allah. Dekat mana ni? Macam mana boleh sampai dekat sini? Benda macam tu, Imam tak payah risau. Sekarang ni kita dah ada tempat makan. Dekat Samurai Yakiniku. Dekat sini selesa. Harga pun berpatutan. Daging dia pun premium tau. Dan yang paling penting, tempat ni halal. Bila kita cakap pasal halal ni, dia bukan sekadar bahannya halal, tapi kebersihan makanannya, kebersihan staf dan cara penyediakan makanan semua dijaga. Memang makan puas, rasa pun puas, harga pun puas dan 100% bumi putera. Alhamdulillah. Rupanya inilah jawapan untuk soalan yang paling susah di dunia. Ha 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 ha. Ha 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 ha.